Kau cakap kau sembelih lembu. Ni nak kena sembelih dengan aku ni. You! Buat apa kat sini? You buat apa kat sini? Oh, cakap nak break sebab nak raya haji. Nak jaga lembu, nak sembelih lembu. Tak. Let me explain. Dia nak explain apa, Jap? Ni siapa ni? Aku tak kenal mamak mana ni, dengan topi ni, macam habitatnya. Kau buat apa ni? Kau nak suruh aku? Let me explain. Okey, Dia nak explain tadi. apa? Okey, dengar ni. Tadi waktu kita orang sambil lembu tu terlepas. Lepas tu kita orang lihat lah kat sini kejap. Oh, lembu terlepas. Ni bukan lembu Putrajaya ke? Daun, nama tak baca alam ni. Let me explain. Siapa jantan ni? Tak. Let me explain. You nak explain apa lagi? kejap. Jantan. Kau curang dengan dia, kau relax je kau ni. Apa dia? You bertenang. Okay, let me explain. Apa dia? You nak explain apa? Sekarang ni, you keluar dengan jantan mana? Tani siapa dia ni? Dia lah adik imam tu. Adik imam ke? Ya. Adik imam. You makan apa by the way ni? Okay, yang ni kita ada burger sate, ni kita ada Burger sate, grilled chicken percik. Ini kita grilled ada chicken percik? yes. Sedap juga ni. Ini ada grilled beef strip loin. Grilled beef strip loin? Yes. Amboi kau nak curang-curang makan makanan mahal-mahal macam ni. Dengar aku kau ajak makan sekandar je. Oh, ni apa ni? Ini pula salted egg mixed seafood. Salted egg mixed seafood. Ada satu lagi ni. Apa dia lagi? Spaghetti buttermilk percik. Ya Yeah. ampun. Kau jangan nak alih perhatian aku ajak. Sekarang ni you ni. Come on lah you. Kita couple dah berapa lama dah you? You tunggulah kejap. Bertenang dulu kan. Cakap nak explain. Let me explain. Ya Allah. Orang curang memang suka explain Tak. You bertenang lah dulu. Sebetulnya ni adik imam ni. Ya, betul. So tengah tunggu lembu ni. Tapi dia terlepas tu. Nanti kena cari yang lain Kau kot. dah makan sekali lah. Satu je nasi ni. Order lagi lah, order lagi. Dia orang banyak Order lagi? makanan tu. Sekejap, I ambil menu, okey? Yelah. Jom makan sekali. Assalamualaikum Tok Imam.